Assalamualaikum, bersama saya Aini dari Sugih Wang Construction. Hari ini kita berada di tapak pembinaan di Kampung Parit Basi. So, untuk tapak pembinaan ini berkeluasan 1068 square feet, mempunyai 4 bilik tidur dan 3 bilik air. So, untuk kita punya progres sekarang, kalau kita nampak sekarang kita dah start memasang kerangka bumbung lah. Okey. Okey, untuk bahagian dinding kita menggunakan batu bata merah dan sekarang progres dia adalah tengah buat plaster dinding lah. Jom kita tengok ruangan bahagian dalam di macam mana. Okey, untuk rumah ni dia tak ada masalah pun kalau anda nak request design macam mana pun, sebab dia tak mengganggu dekat harga bajet anda. Kenapa? Sebab untuk harga rumah kita bergantung pada package, material dan keluasan rumah. So jadinya kalau nak request design macam mana pun tak kisah. Okey, dan untuk anda yang ada tanah terbiar dekat kampung tak tahu nak buat apa, boleh jana pendapatan tau. Okey, boleh jana pendapatan dengan banner rumah. Boleh disewakan, boleh buat homestay, roomstay ataupun nak duduk sendiri pun boleh, tak ada masalah. So untuk anda yang tak tahu nak cari kontraktor mana, boleh cari Sugih Wang Construction. Dan jangan lupa nantikan kita punya next video. Bye bye, Assalamualaikum.